Hari Raya Aidilfitri. Kenapa negara Islam ni tak boleh bersatu tentang kewajipan pergi berjihad di Gaza? Israel telah menunjukkan kebaculan mereka. Ada wartawan terbakar, satu letupan bom tu ada orang yang berterbangan di udara, kanak-kanak. Ada lebih kurang 14 ke 15 orang petugas medik yang dibunuh secara terang-terangan oleh Israel. Ya Allah, geramnya bila tengok tu kan. Ini keganasan, inilah kejahatan, kezaliman terang-terangan dibuat oleh dia sendiri. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih guys kerana singgah ke channel ni. Jangan lupa like, share and subscribe. Moga dengan support-support anda akan merancakkan lagi konten dalam channel ni. Okay guys, alhamdulillah hari ni balik kerja. Kita record video sikit sambil-sambil nak balik rumah. Rasa macam lama dah tak record video atas motor. Lah busy sikit. Bulan lepas, bulan Ramadan. Lepas tu sebelum tu pula ada perkahwinan. So banyak perkara yang perlu diuruskan. Apa pun, rasa tak terlambat lagi untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua viewers, supporters dalam channel ni. Thank you guys, korang sentiasa support sampai hari ni. Rasanya first video saya buat tu masa Ramadan, masa Raya tahun lepas. Sampai setahun dah saya bermula vlogging atas motor ni. So saya sangat hargailah korang semua yang support. Dan jangan lupalah kalau yang sedang berpuasa, ni awal lagi Syawal ni, jadi jangan lupalah untuk menghabiskan 6 hari tambahan puasa sunat di bulan Syawal. Oh, maybe albino. Kita kasih layan corner sikit. Oh, corner ni mesti layan, mesti layan. Corolla Altis. Kita menghala keluar tol Bukit Beruntung. Sekarang ni alhamdulillah kerja jauh sikit. Ulang alik lah pagi petang, sebab rumah wife pun berada di area Trolak sana. So kita pula lah yang kena berulang jauh-jauh. Tapi tak apa, kehidupan adalah kehidupan, perlu diteruskan dengan semangat. Tapi dalam lebih kurang, kalau bawa biasa-biasa tu dalam 50 minit lah lebih kurang, 50 minit ke sejam lah. Kalau pecut tu boleh lah 40 minit. Tapi tak best lah rushing sangat, penat lah. Ok, jadi petang ni kita ride. Oh, situ Bukit Beruntung, banyak construction baru buat lah. So petang ni kita ride santai-santai lah, sebab minyak pun dah 1 bar. Nak tembus ke Slim tu agak jauh juga. Bawa dah laju, takut cepat sangat habis minyak. So kita relax-relax sambil sembang lah petang-petang ni lah. Apa yang kita nak sembangkan dalam video hari ni? Sebenarnya saya nak buat video ni agak lama dah sebenarnya, pada bulan Ramadan dari tu dah. Tapi disebabkan kesibukan sikit bulan Ramadan tu, jadi nak shoot pun, lepas tu nak edit lagi, tak apalah. Tapi disebabkan isu ni telah semakin meruncing lah kita kata. Sangat dahsyat lah kita tengok akhir-akhir ni, isu tentang Palestin di Gaza terutamanya. Walaupun isu di tebing barat di Palestin pun telah berlaku, tapi yang di Gaza akhir-akhir ni sangat jahat lah saya rasa Israel. Memang astagfirullahalazim. Sedih pun ada, marah pun ada kan. Masa bulan 1 hari tu, dalam 19 hari bulan kot tak silap, dia pun Israel telah terpaksa tunduk dengan Hamas. Dia menandatangani ceasefire tu ataupun gencatan senjata tu, dan berlakulah pertukaran tahanan ataupun tawanan oleh Hamas dengan tawanan ataupun orang yang ditangkap oleh Israel tu sendiri.
Dan masa tu sangat best lah bila kita tengok macam mana dunia ni dipaparkan kan. Dengan ini tak ada fake-fake punya, ini memang real punya cerita kan. Macam mana layanan yang diberikan oleh para pejuang di Palestin dengan layanan yang diberikan oleh Zionis laknatullah, di mana tawanan-tawanan daripada Palestin ni, daripada Israel ni, mereka dijaga dengan baik. Bahkan mereka siap bagi review-review yang baik lagi, dapat goodies lagi. Sampai tahap ada yang tu dia cium kepala pejuang Al-Qassam ni kan. Maksudnya sangat mereka pun berterima kasih, mereka dijaga dengan baik sepanjang duduk dalam tahanan di Palestin. Tapi sebaliknya, kalau kita nak cerita tentang tawanan Islam yang berada dalam jail-jail Israel ni, mereka rata-ratanya sangat terseksa lah, sampai sakit dan sebagainya. Memang banyaklah kes-kes tu. So itu dah nampak, dunia telah diperlihatkan, tak perlu nak cerita dah pun, tapi dunia dah nampak. Tapi yang lagi menyakitkan hati lagi pada 18 Mac baru ni, bulan lepas, di mana Israel start mengebom. Masa tu camp ke masjid lah. Pada satu malam, satu hari saja dah 500 orang syahid. So mereka tiba-tiba announce, dia kata dia tak nak lagi ikut ceasefire ni. Jadi semenjak daripada 18 Mac tu, Israel telah menunjukkan kebaculan mereka. Dia mencabul perjanjian gencatan senjata tu, dan di backup oleh US tu sendiri. Yang dulu konon-konon Trump kata dia tak nak ada apa peperangan di Middle East apa semua tu, wayang je kan, sebelum dia naik jadi presiden. Lepas tu apa yang berlaku? Mereka start bukannya mengebom pejuang-pejuang, tapi mereka mengebom orang-orang, rakyat-rakyat biasa, rakyat awam, bahkan kanak-kanak. Itu yang sangat sedih tu. Sebelum start daripada 7 Oktober itu lagi, kita dah dengar cerita macam Hind Rajab, yang satunya ditembak 300 lebih tembakan, mati dalam kereta. Dan ada rekod phone call tu masa sebelum dia meninggal tu. Tapi baru-baru ni kita dikejutkan lagi dengan macam-macam lagi lah. Sebagai contoh yang latest, ada wartawan dia terbakar dalam, memang ada video tu, memang sangat, ya Allah, sedih. Lepas tu ada lagi yang baru ni video satu letupan bom tu, dan ada orang yang berterbangan di ke udara, kanak-kanak. Itu orang tau, bukan punya barang-barang. Mereka ada hidup, mereka ada nyawa, mereka ada keluarga, mereka ada hati dan perasaan. Ada lagi kes, yang ni lagi lah, saya bila tengok, ya Allah, geram betul lah. Macam mana Israel tu, mula-mula dia hapuskan bukti tau, tapi selepas tu dah dapat kantoi, mereka buat apa? Siap ada video lagi. Ada lebih kurang 14 ke 15 orang petugas medik yang dibunuh secara terang-terangan oleh Israel. Mereka ditembak, lepas tu dikambus sekali dengan ambulans dia. Akhirnya terbongkar juga. Banyak lagi lah kejahatan-kejahatan, jenayah-jenayah yang dibuat oleh Israel ini. Dan sekutu dia lah US. So bila kita tengok berita-berita macam ni, macam sedih tu adalah. Lepas tu macam apa aku boleh buat tak tahulah, rasanya korang pun, bagi mereka yang ada hati dan perasaan yang sihat, mesti akan rasa yang macam, ya Allah, itu lah. Sebab diorang ni manusia kot. Setidak-tidaknya kalau bukan Muslim pun, korang pun akan rasa, adalah sedikit rasa sedih, rasa nak lakukan something, nak berikan sesuatu pada mereka-mereka yang di sana. Lebih-lebih lagi orang Muslim. Sebab apa Nabi SAW ada bersabda dalam satu hadis, dengan perumpamaan orang beriman ni, dia berkasih sayang seperti mana satu jasad. Maknanya kalau ada sebahagian daripada jasad tu sakit, maka bahagian lain pun akan turut berjaga dan sampai tahap demam. Itu Nabi SAW berumpamakan. Jadi kita kena ambil perhatian lah dengan kisah-kisah yang berlaku ni. Sangat mengejutkan lah. Bukanlah mengejutkan sebab benda ni pun dah lama, tapi sekali lagi ditegaskan, ada fatwa yang dikeluarkan oleh ulama-ulama Islam sedunia tentang kewajipan untuk orang Islam pergi berjihad di Gaza, bagi mereka yang ada kemampuan. Dalam tu dia ada list lah apa-apa yang perlu dibuat. Antaranya adalah embargo, stopkan bekalan minyak kepada Israel. Lepas tu berikan tekanan macam-macam lah.
Jadi satu part tu adalah orang Islam yang mampu perlu untuk pergi berjihad di Gaza. Berjihad ni korang semua kena faham lah. Dalam Al-Quran ni disebut jihad ada dua, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan juga dengan diri, dengan nyawa lah maksudnya. So maksud berjihad dengan harta ni rasanya semua rata-rata kita tak faham. Bahkan kalau kita tengok kutipan-kutipan untuk jihad ataupun untuk bantuan-bantuan ke Gaza tu sangat banyak dah, berjuta-juta boleh bagi kan. Bahkan ada hospital, rumah-rumah yang dibina di sana atas hasil usaha dan wang ringgit yang disumbangkan oleh rakyat Malaysia kita ni, Alhamdulillah. Tapi yang keduanya adalah tentang jihad dengan diri tu. Maksudnya mengorbankan diri sendiri untuk mati di jalan Allah. Bahkan seruan ni telah banyak dalam Al-Quran, tapi dikuatkan lagi lah oleh fatwa yang baru saja dikeluarkan, tak silap saya dalam 5 April baru ni. Dan tengok JAKIM ada keluar statement untuk buat lakukan perbincangan muzakarah dan sebagainya. Wallahu alam lah apa hasilnya. Harap-harapnya ada positif lah. Tapi nak ceritanya perlunya untuk umat Islam ni pergi turun padang menentang Yahudi dengan tangan-tangan, dengan senjata mereka sendiri. Itu ada satu keperluan. Tapi bagi korang yang mendengar, bagi saya bercakap ni, benda ni janganlah salah faham. Sebab ini tidak boleh dibuat di atas kapasiti individu. Sebab apa? Yang hanya layak untuk menghantar tentera adalah sebuah negara. Jadi sepatutnya negara-negara Islam seluruh dunia ni perlulah merespon benda ni. Janganlah mengharapkan Houthi di Yaman saja, ataupun Hizbullah di Lebanon, ataupun di Iran saja untuk respon terhadap isu ni. Sedangkan ini adalah isu umat Islam sejagat. Ini ladang kelapa sawit, tu ada kilang dia. Dia dah start masuk Perak ni. Berbalik kepada cerita tadi. Tapi kadang-kadang ada orang yang mentohmah lah, kata Islam ni ekstremis sebab mengajak untuk jihad, untuk berperang, mengangkat senjata, mengangkat pedang, membunuh orang sana sini. Korang kena be fair lah guys. Kita kena baca, sebab sekarang dah 2025 kot. Berita ni telah seluruh dunia orang boleh tengok. Apa yang berlaku di Gaza tu live feed tau. Bukannya benda-benda yang AI edited, tak ada. Memang semua orang share video tu. Apa yang berlaku hari ni adalah kerajaan, sebagai contoh kerajaan US, support terhadap Israel tu sangat kuat. Bahkan dia orang umumkan secara terang-terangan membekalkan senjata. Macam baru ni yang paling latest ada tweet tak silap daripada Trump sendiri kan. Dia tunjuk, memang ya Allah geramnya bila tengok tu kan. Jadi bagi satu gambar, dia tunjuk gambar ada orang kat Yaman. Konon-konon dia kata ini adalah Houthi di Yaman yang nak menyerang kapal-kapal US. Lepas tu dia tunjuk gambar yang kedua, gambar telah dibom, habis semua orang kat situ. Padahal yang berkumpul tengah padang pasir tu bukannya orang nak berperang pun. Mereka melakukan sambutan Aidilfitri. Ya Allah, ini keganasan, inilah kejahatan, kezaliman terang-terangan dibuat oleh dia sendiri. Bukannya dia expose orang lain, dia expose oleh diri dia sendiri. Donald Trump tu lah Presiden US hari ni. Tapi benda ni tidak, kenapa orang-orang yang bukan Islam pun tak mempersoalkan adakah ini bukan keganasan? Inilah keganasan. Tapi apa yang disuruh oleh Al-Quran tentang jihad sebenarnya, cuba kita tukar sikit term tu. Daripada kita faham term jihad tu, cuba gunakan perkataan ketenteraan, military. Itu lebih make sense kot. Kalau kita rasa jihad sangat ekstremis untuk kita faham, maka perkataan ketenteraan ataupun military tu satu perkara yang normal untuk semua negara ada. Sebab tu kita kata bila kita baca Al-Quran ni, bila kita kaji balik dalam seluruh rangka Islam ini, Islam ini bukan sekadar terdiri di atas solat 5 waktu, sekadar zakat, sekadar puasa, sekadar pergi haji, sekadar menutup aurat, sekadar membaca Al-Quran. Bukan itu semata-mata Islam tegak. Islam juga tertegak atas sistem politik, sistem ekonomi. Itu kita tak ceritalah dalam video ni. Tapi dalam Islam juga ada sistem ketenteraan. Maksudnya tak pelik lah untuk orang Islam ni ada kekuatan ketenteraan sendiri. Kalau kita search dalam dunia ni, tahap ranking militeri yang paling hebat, cuba teka siapa? Of course US. Sini korang kena hati-hati guys. Sini ada 2 AS, depan belakang.
Kalau exit daripada Berang stesen. Berbalik kepada cerita tadi, kalau kita fikir secara logik lah, tak payah nak belajar tinggi-tinggi pun. Secara logiknya, kalau US ni ada kekuatan ketenteraan yang sangat dahsyat, untuk apa sebenarnya? Satu, of course, untuk kepentingan diri sendiri, untuk pertahanan negara sendiri. Maknanya bila ada kekuatan yang hebat, orang lain tak berani nak serang. Yang kedua adalah untuk menyerang orang. Macam apa yang berlaku di Gaza inilah. Mereka terang-terangan memberi bantuan ketenteraan tanpa segan silu lagi. So inilah kejahatan yang mereka buat lah sebenarnya. Kenapa bila kita faham benda ni, kenapa negara Islam sendiri tak boleh bersatu untuk mengadakan kekuatan ketenteraan yang sama? Itu masalah bila kita fikir hari ni. Kenapa? Satu, of course, penjajahan telah berlaku dan mereka ni sangat pandai. Mereka memecahkan negara-negara umat Islam. Bila negara umat Islam berpecah kecil-kecil, masing-masing konon-konon ada kerajaan sendiri, konon-konon ada sistem ekonomi sendiri, sistem politik sendiri, sistem ketenteraan sendiri. Dan benda inilah yang menyebabkan kelemahan terhadap umat Islam seluruhnya. Dan ini pun telah disebut oleh Allah SWT dalam surah Al-Anfal. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Allah SWT berfirman supaya kita ni jangan berbelah-belah, jangan berpecah belah. Maka kamu akan hilang kekuatan, kamu akan lemah. Ini orang kafir faham. Dia baca Al-Quran, dia baca sejarah Nabi SAW, dia buat perkara yang sama. Jadi umat Islam tak boleh bersatu. Baru ni saya tengok satu video tu lah, dia cerita dekat Syria tak silap. Mereka buat demo, mereka melaungkan. Dia menunggu-nunggu seruan jihad oleh kerajaan mereka sendiri. Kalau ada seruan jihad tu, mereka akan pergi sendiri. So nak menunjukkan bahawa sistem ketenteraan ni sepatutnya diperkemaskan oleh semua negara Islam. Kenapa umat Islam tak boleh bersatu atas satu tujuan yang sama untuk menentang Zionis laknatullah, US yang terang-terangan buat jenayah di hadapan kita hari ini? Kenapa tak boleh? Itulah apa yang kita perlu fikirkan lah. Tapi kadang-kadang guys, bila kita cerita bab-bab ni kan, mesti korang yang dengar pun macam, dah tu apa aku boleh buat? Aku bukan boleh buat apa-apa pun. Aku bukan ada kerajaan pun. Aku bukan ada dalam ketenteraan pun. Apa yang aku boleh buat? Itulah datang. Di mana peranan kita sebenarnya? Di mana peranan kita? Memang ultimate-nya adalah mereka yang berjuang di jalan Allah, dan mereka yang mati ikhlas kerana nak menegakkan kalimah Allah, kerana nak mempertahankan tanah-tanah umat Islam. Mereka ni insya-Allah ahli syurga dah. Tak ada, itu tak ada, kita tak perlu risau dah bab tu. Masalahnya kita ni, kita boleh ke nak pergi berjihad tu? Ataupun kita nak ke kalau ada peluang pun? Itu satu persoalan lagi lah, perlu jawab masing-masing. Tapi bila kita cerita tentang perkara-perkara yang besar seperti ni, kita mestilah ada action plan yang lebih membumi supaya kita boleh buat something kan. Satu, of course, kena memberikan harta lah. Kalau siapa yang mampu tu bagi sumbangan. Tapi bila kita tengok hari ni pun, terak-terak yang nak bagi sumbangan pun tak boleh juga. Tak boleh. So itu satulah, tak apalah, berilah setakat mana yang kita mampu. Yang kedua, doa, of course. Jangan tinggal doa-doa untuk saudara-saudara kita di sana. Tapi yang ketiga adalah apa yang kita mampu buat hari ni adalah untuk memberikan tekanan dari segi media. Sebagai contoh, bagi korang yang ada social media kan, teruskan post tentang isu-isu di Palestin ini. Yang keduanya, tentang media juga, kita kena cuba untuk memberikan tekanan kepada pihak-pihak berkuasa. Saya tak tahulah benda ni mampu dilakukan oleh saya seorang ataupun tidak. Sepatutnya dia dilakukan oleh semua orang lah kot. Memaksa orang-orang pihak berautoriti ini lebih tegas dalam isu ni. Sebagai contoh, kenapa di Malaysia ni kita masih membiarkan embassy US macam tu saja, walaupun kita tak ada ikatan dengan Israel. Tapi kenapa kita tak boleh bertegas dengan US? Adakah sebab kita takut sama ada mungkin ada sekatan ekonomi daripada US, ataupun apa-apalah berkaitan US yang boleh memberikan kesan kepada ekonomi ataupun keadaan rakyat kita di Malaysia ni? Mungkin juga salah satu faktor. Tapi kena memberi tekanan. Sebab yalah, kalau tak ada, tanpa tekanan daripada rakyat ni,
kerajaan pun macam rasa selesa. Sebab kerajaan di dunia ni seluruh ni, kebanyakan kerajaan-kerajaan negara-negara Islam hanya memberi kecaman saja. Mereka tak melakukan lebih daripada itu. Jadi kita kena bersatu untuk meningkatkan lagi suara kita. Mungkin sedikit, tapi itulah setakat yang kita mampu untuk buat. Dan yang terakhir, saya rasa ini pun sangat penting lah, supaya kita mempersiapkan diri kita membaca Al-Quran lebih banyak. Sebab apa? Dalam Quran ni cerita banyak sangat tentang jihad tau. Dalam membaca sirah Nabi SAW, macam mana perjalanan Nabi SAW daripada Mekah menuju kepada negara Madinah, yang akhirnya mereka ada peperangan. Masa di Mekah mereka tak berperang pun, tapi selepas ada kekuasaan sedikit, mereka mula melancarkan peperangan ataupun mempertahankan negara mereka lah daripada diserang oleh musuh-musuh Allah, seperti mana yang berlaku pada hari ini. Jadi bila kita faham apa semua ni kan, barulah kita lebih bersedia. Kalau lah suatu hari tu tiba-tiba lah dipanggil, okey, daripada Malaysia berapa orang nak datang untuk berjihad di Palestin contohnya, adakah kita bersedia untuk pergi? Itu persoalan yang lebih dalam lah, yang perlu kita tanya diri kita sendiri. Isi minyak. Bismillah. Okey, alhamdulillah. RM24 lebih kurang. Reset trip dulu. Okey, bismillah. Saya pun dah dekat nak sampai dah ni. So itulah kot lebih kurang video kita hari ini. Semoga ada manfaat lah bagi saya yang bercakap dan korang yang mendengar. Dan kita kena bersepadukan lah kita punya usaha-usaha kan, setakat mana yang mampu untuk berkongsi dengan kisah-kisah di Palestin ni, dan membangkitkan kesedaran sebenarnya tentang isu yang sedang kata sangat, katakanlah tahap 0 sampai 100 tu dah 99, 100, 110 dah kot. Tahap alarming rate dah tu. So InsyaAllah dalam channel ni pun saya akan cubalah cover-cover apa yang mampu berkaitan isu-isu di Palestin ni, supaya dapat membangkitkan kesedaran kita semualah, insyaAllah. So apa-apa pun guys, terima kasih kerana menonton sampai habis. Jangan lupa like, share and subscribe. Moga banyak lagi manfaat-manfaat yang dapat dikongsi kepada orang di luar sana. Okay guys, jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.